Kita led by our real OG Dato' Amir Maidin. Tadi kita lama-lama tadi baru kat satu tempat Ya, baru kat satu tempat. Memang boleh tercabut kaki. Alhamdulillah, now kita dah sampai di airport Guangzhou. Orang tidur? Tak tidur lah, tak ada tidur. Alhamdulillah, now kita semua dah sampai di mana ni sebenarnya? Dekat Guangzhou. Guangzhou. Di cari barang. So nanti kita akan cerita kat korang apa misi kita kali ni, kenapa kita ada dekat Guangzhou kali ni. So, check it out. So, tu Canton Fair Global Share. Kita dah ada dekat kita punya tempat tinggal untuk kita kat sini. So kita register dulu, dan after that check in, and lepas tu kita try look around. Okay, now kita berada di venue. Paling straight. Venue punya pekan lah lebih kurang. So kat sini ada macam-macam food. So kita tengah mencari halal food. So jangan risau, dekat sini ada halal food. Okay, kita dah jumpa dah kita punya kedai makan. Hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni kita ada dekat Guangzhou. So hari ni adalah hari pertama untuk kita adakan misi kita hari ni. So nak tahu misi apa, jap kita check it out dengan kita punya team leader. So kita datang jauh-jauh dari Kuala Lumpur ke China ni ada apa sebenarnya bos? Apa misi kita? Misi kita nak sourcing barang. Kita nak tambah kita punya collection material. Kita nak tengok apa yang kita boleh produce untuk NMRC, untuk Nimrod Coffee, untuk Nimrod Barbershop, untuk our merchandise. So kita led by our real OG Dato' Amir Maidin. Dan kita nak belajar lah basically. Kita bukannya tak tahu pun sebenarnya kita nak reach apa kat sini, tapi kita nak belajar. Okay, now kita dah sampai dekat Canton Fair ni. So kita perlu buat registration dulu. So untuk first timer macam kita orang adalah first time kita datang ke this Canton Fair. So kita kena register. Kita dah register, and now it's time to ambil kita punya pass untuk kita join this Canton Fair. Can I? Alright, thank you very much. So we are ready dapat our pass, so ready to in. Bismillahirrahmanirrahim. So here we are. Kalau sini ada spot IDB 11, 12, 3 dan 1. Okay. So apa first target kita ni? Based on now, yang dekat dengan kita try pergi outdoor punya section dulu. So kita dah progress berapa persen? 0.2%. 0.2 baru.
So tadi kat hall tu progress okay. Okay, so far so good. So what's next? What's next? Kita go to fabric. Fabric punya sportswear punya material. Oh, tadi kita lama-lama tadi baru kat satu tempat Ya, baru kat satu tempat lah. So kita dah 3,000 dah. 3,000 start. 3,470 dah. So Afiq, progress Afiq macam mana? So far Alhamdulillah. Cuba macam Boss cakap tadi lah. Ada berapa persen ni? 0.2 eh? 0.2. Sebab tak boleh nak jalan semua. Sebab holder memang besar. Memang boleh cabut kaki. So kalau korang ada plan nak datang ke China, nak datang ke Canton Fair ni ke, by the way, jangan risau. Dekat sini untuk cari halal food quite easy, mudah je. Okay, makan pun sudah, makan semua okay. So plan dia, kita nak pergi Hall C sebab kita nak cari raw material untuk paper cup, tray dan lain-lain. Rasa macam kat Universal Studio. Kita jalan ni pun baru satu row tau. Dia ada tingkat lagi. Tak lalu lah. Lagi besar daripada mall pavilion ke. Okay, sekarang kita entering the Hall A. Ini memang mannequin yang paling menarik yang ada kat dunia yang saya pernah nampak sekarang ni. Let's check it out. Welcome to Howard at the Canton Fair. We focus on commercial intelligence services with news of industry. Macam mana mannequin dia macam ni? Exclusive One. authorization. So before kita masuk Hall A, kita nak reload some energy with caffeine. So bos, untuk Hall A ni apa fokus kita dekat Hall A? Hall A ni kita nak pergi ke fashion punya area. Kita nak tengok kita punya material untuk kita punya NMRC punya produk. Kita nak juga cari merchandise untuk Nimrod. You can find this. I have to keep the sample. Yeah, sure. Yeah, because Tahu dah pukul 2.23. Kita ada dekat sini lagi dan masih sourcing lagi. Kita dari Hall B, now kita menuju ke Hall D. So saya rasa kita dah done untuk hari ni, day 1 at Canton Fair Guangzhou. So Cik Ai, macam mana progress kita hari ni? Okay, Alhamdulillah kita rasa dah dapat dalam banyak juga supplier kita dapat, good supplier, good feedback. So besok maybe kat sini lagi ataupun member kita pergi ke Zonda. Zonda Zonda. Okay, we are done for day 1. Jumpa lagi untuk day 2. Second day hari ni. So kita nak go semalam fokus kepada sportswear punya main phase. So now today kita pergi ke segmen streetwear punya baju. Apa tentatif kita hari ni bos? Sama just semalam. Tapi hari ni kita okay, ya. Kita akan fokus ke streetwear terus. So hari ni kita nak habiskan dekat yang menswear and streetwear. Lepas tu half day hari ni kita akan pergi ke Zonda. Ini Zonda. Namanya lagi Chinese sikit. Zonda. So kita
Jadi sourcing mission pagi ni akan mula dengan menswear. Kita sourcing menswear. Okay, by the way tadi kita dekat hall untuk men's and women clothing, tapi kita rasa macam kita nak fokus dekat shoe dulu. So now taking shoes. Bos tengah cari good coffee ke? Aduh, cari good coffee tak ada good coffee selain daripada Nimrod Coffee. Macam ni? Kita kena bawa datang sini ya. Aduh, macam okey. So macam ada sinar. Okay, let's go. Oh yeah. Okey. Aduh, sedap. Aduh, rasa kopi sebenar. Kita dah sampai Zongda. Zongda ke Zongde pun tak tahu. Antas tu orang-orang kat sini. Kita masih berjalan di Pekan Zonda ni, mencari lokasi yang kita mahukan. Wow, Malaysia. Local. Sourcing ke? Sourcing tak template. Lainnya template. kita ada jumpa kawan dari Malaysia Dekat Sungai Wang Plaza. So ni bukan tempat yang kita jangka sebenarnya. Kita ada misi yang lain je. Kita tengah mencari.